Tragedi Gunung Liang. Kronologi lengkap, apa yang sebenarnya berlaku? Pada awal minggu lalu, satu tragedi berlaku di puncak Gunung Liang. Seorang pendaki ditemui meninggal dunia selepas ekspedisi. Dalam video ini, kita akan kupas kronologi lengkap kejadian, keputusan bedah siasat dan tindakan pihak berkuasa. Kami Aku Studio, mari kita imbas bersama. Sebelum kita mula, langgan, aktifkan loceng dan like video ini jika anda mahu lebih banyak laporan mendalam seperti ini. Nota, video ini memuatkan maklumat dari laporan akhbar rasmi dan kenyataan polis. Pautan sumber diletakkan dalam kotak penerangan. Segmen 1. Pengenalan tentang Gunung Liang. Gunung Liang terletak berhampiran Tanjung Malim menghubungkan sempadan Perak dan Pahang. Laluan ini diketahui sebagai trek panjang dengan kawasan berlumut dan suhu menarik turun pada ketinggian puncak. Jadi cuaca dan persediaan penting. Segmen 2, siapa yang terlibat dan permulaan ekspedisi. Mangsa dikenali sebagai Mustaqim Mansur, 34 tahun, dari Sungai Petani, Kedah. Menurut laporan, beliau mendaki bersama 10 rakan, jumlah keseluruhan 11 orang dan ekspedisi bermula dari kawasan Bukit Fraser, Pahang. Segmen 3, kronologi hari demi hari. Hari 1, permulaan, 10 Oktober. Kumpulan memulakan pendakian dari Bukit Fraser. Laluan yang diambil merentas sempadan negeri. Yang penting, permit yang dimiliki hanya untuk laluan Bukit Fraser, menurut pihak berkuasa. Hari 2, di laluan, masalah pertama dilaporkan. Semasa pendakian, beberapa anggota dilaporkan mengalami masalah fizikal. Satu sumber menyebut mangsa mengalami kecederaan pada kaki dan menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Beberapa rakan turun lebih awal untuk mendapatkan bantuan atau bergerak dahulu. Hari kehilangan, mangsa tidak muncul dan SER dimulakan. Apabila kumpulan turun dari puncak, Mustaqim tidak kelihatan bersama mereka. Laporan menyebut dia tidak muncul di tempat kumpulan berkumpul. Ini menyebabkan rakan-rakan membuat laporan hilang dan memulakan carian. Penemuan mayat, waktu dan keadaan ditemui. Mayat Mustaqim ditemui di puncak Gunung Liang Barat. Dilaporkan ditemui dalam keadaan berbaring seolah-olah tidur. Terdapat kesan darah pada hidung dan bekas minuman kosong. Anggota penyelamat pertama yang tiba melaporkan barang-barang peribadi mangsa seperti dompet, telefon, sleeping bag dan makanan tidak disentuh, hanya bekas air yang kosong. Segmen 4. Operasi SAR dan pengeluaran mayat. Operasi pengeluaran melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dan pasukan udara mereka. Mayat dibawa turun dan pada hari berikutnya dilaporkan berjaya diangkut keluar dan dihantar ke unit forensik. Bedah siasat, punca kematian. Hasil bedah siasat rasmi mengesahkan punca kematian adalah hipotermia, kesejukan melampau, bukan akibat terjatuh atau kecederaan langsung akibat kemalangan semasa pendakian. Ini bermakna suhu badan mangsa jatuh ke tahap yang tidak dapat diselamatkan, kemungkinan besar kerana terdedah kepada cuaca sejuk pada puncak dan keadaan fizikal yang lemah. Segmen 5. Tindakan polis dan isu permit Malim Gunung. Polis telah menahan 2 orang Malim Gunung untuk membantu siasatan kerana didapati tidak memiliki permit sah untuk memasuki hutan simpan perak. Tangkapan dibuat mengikut Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984. Mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan selepas keterangan direkodkan. Polis juga menasihati bahawa kumpulan hanya mempunyai permit untuk laluan Bukit Fraser, Pahang, bukan laluan yang merentas ke Gunung Liang di hutan simpan perak. Isu kebenaran dan permit ini menjadi fokus siasatan seterusnya. Segmen 6, reaksi komuniti pendaki dan persoalan etika. Komuniti pendaki membahaskan beberapa isu. Adakah ada yang ditinggalkan, peranan sweeper dan mountain guide, serta pentingnya protokol keselamatan. Beberapa rakan kumpulan tampil menafikan dakwaan bahawa Mustaqim ditinggalkan secara sengaja
dan menegaskan usaha mencari telah dilakukan. Segmen 7, kesimpulan dan pengajaran. Tragedi ini mengingatkan kita bahawa pengalaman mendaki memerlukan persediaan rapi, bukan sekadar stamina, pakej cuaca, perancangan laluan, permit serta disiplin kumpulan amat kritikal. Hipotermia adalah ancaman sebenar di puncak-puncak tinggi walaupun di Malaysia. Ringkaskan fakta utama dengan sumber. Penemuan mayat, Puncak Gunung Liang Barat. Bedah siasat, punca kematian, hipotermia. Pengeluaran mayat dan helikopter JBPM. Tindakan polis, 2 maklim ditahan, isu permit. Terima kasih kerana menonton. Jika video ini membantu anda faham kronologi dan isu keselamatan, tekan like. Untuk dokumentari mendalam seterusnya atau update siasatan apabila berlaku, langgan dan tekan loceng. Kongsi video ini supaya mesej keselamatan sampai kepada komuniti pendaki. Sumber lengkap telah saya sertakan dalam kotak penerangan. Jumpa lagi.